Tuan Datuk Dr. Haji Zahasan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, masih lagi kita menta'ammul, tadabbur pada ayat ke-21 surah yang mulia ni, surah Luqman, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajarna alayhi aba'ana awalau kana syaitanu yad'uuhum ila 'adzabis sa'ir. Sadaqallahul azim. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah, mereka menjawab, tidak, tapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati bapa-bapa kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti bapa-bapa mereka walaupun syaitan itu menyuruh mereka ke dalam seksa api yang menyala-nyala? Para pendengar yang dimuliakan Allah sekalian, kita telah bincangkan pada kuliah yang lalu tentang anwa'ut taqlid, bentuk-bentuk taklid ni. Yang pertama, dalam tafsir Fathul Bayan menjelaskan bahawa iaitu al-i'rad amma anzalallah wa adamul iltifat ilahi iktifaan bi taqlidil aba. Ni satu bentuk taklid, iaitu sengaja tidak mahu mengikuti kebenaran yang Allah turunkan, tak mahu paling langsung kepadanya dengan alasan cukuplah datuk nenek moyang aku, bapa aku bawa benda ni aku ikutlah. Yang kedua, taqlid man la ya'lam al-muqallid annahu ahlun li an yu'khaz bi qawli, iaitu mengikuti seseorang padahal yang mengikuti itu tak tahu langsung pun yang diikuti itu boleh pakai ke tidak perkataannya. Jadi seperti contoh yang dikemukakan oleh Dr. Ratib Nabulusi, berlaku di sebahagian tempat di Syria itu zaman dulu kala, ratusan tahun dahulu. Seorang melihat orang datang ke makam tertentu untuk berdoa dan sebagainya. Kata Imam Zahabi, memang ada tempat-tempat yang berdoa di situ insya-Allah memberikan kemakbulan. Seperti orang Mesir contohnya, mereka pergi ke makam Imam Syafi'i berdoa, mereka pergi ke makam Sayyidah Nafisah sebagai contohnya. Itu kata-kata beliau, wallahu a'lam. Tapi jangan lupa kata Dr. Tanamulusi, ketika dibuat makam seperti itu, dibangun ke tempat orang datang sembahyang, berdoa dan sebagainya, tapi dalam satu keadaan, adakah kita benar-benar tahu itu kubur ataupun apa? Kerana ada seorang yang jahat, seorang fasik satu masa dahulu, kata Dr. Tanamulusi, dia melihat tempat seperti itu mendatangkan keuangan, membangunkan ekonomi setempat, memberi pulangan keduniaan kepada yang berada di situ. Maka si fasik ini telah pun kematian bagalnya, himarnya ditanam di situ, dan dia membangunkan satu seolah-olah seperti satu tempat untuk orang datang. Dan akhirnya bila orang lalu situ, orang tanya, ni kubur siapa? Kata fulan bin fulan, orang saleh. Maka ramai datang ke situ, padahal yang tanam situ merupakan bangkai seekor himar. Maka tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, ni pentingnya dalam satu amalan yang kita lakukan untuk kita mengetahui satu perkara itu dengan sebaiknya. Jangan jadikan alasan dalam hidup ini untuk kita mengikuti satu yang kita nampak ramai orang buat dan kita pun ikut. Sebab itu salafus salih berkata, alaika bi tariqil haqqi wa la tastawhish li qillati salikin wa iyyaka wa tariqal batil wa la taghtar bi kathratil halikin. Maksudnya apa? Ikutlah jalan kebenaran. Jangan kamu rasa pelik bila bilangan orang yang ada di situ tak ramai, tapi berhati-hatilah. Jangan sekali-kali terjebak dengan jalan yang salah. Jangan kamu tertipu dengan ramainya pengikut. Kerana saya pernah bacakan kepada tuan-tuan hadis yang menunjukkan di kalangan para nabi ini ada yang memiliki umat yang ramai masuk syurga bersama dengannya, ada yang beberapa orang saja, ada yang seorang saja. Jangan jadikan ukuran kepada kebenaran itu dengan melihat pada bilangan, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Dan taklid yang ketiga, kata pengarang kepada Fathul Bayan ni, Al-Imam Abi Tayyib Siddiq bin Hasan bin Ali Al-Husaini Al-Qanuji Al-Bukhari, beliau berkata bahawa yang ketiga bentuk taklid ni iaitu taklid ba'da qiyamil hujjah. Ini lagi parah, iaitu masih lagi mengikuti jalan yang salah walaupun telah dibentangkan hujah-hujah, bukti-bukti bahawa benda itu tak betul. Wa zuhur dalil ala khilaf qawlil muqallid. Maka inilah dia di antara kedudukan bentuk-bentuk taklid yang akan mengakibatkan seseorang itu seperti dalam ayat ini, peringatan daripada Allah bahawa di hujungnya, awalau kana syaitanu yad'uuhum ila adzabis sa'ir. Sebenarnya syaitan ini memandu kamu kepada azab api neraka yang menyala-nyala. Jadi dapat kita lihat di sini ada golongan yang pertama yang digambarkan tadi, anal awal qallada qabla tamakunihi min ilmi al-hujjati wa hadha qallada ba'da zuhuril hujjati lahu fa huwa aula bizammi wa ma'asiyatillahi wa rasulih. Jadi
Jadi ada orang yang ikut tanpa menggunakan akal. Ada orang yang ikut dalam keadaan telah pun mengetahui perkara itu salah. Maka Allah SWT telah pun waqad zamallahu subhanahu wa ta'ala hadhihi al-anwa' al-thalatha min at-taqlid fi ghairi mawdi' min kitabih. Maka ini yang Allah Taala berikan amaran dan peringatan, kecaman dan juga penekanan pada hukuman golongan seperti ini disebut di beberapa tempat daripada ayat-ayat dalam Al-Quran. Kita dapat lihat perkara ini. Jadi dalam kehidupan kita pada ini, apakah sebab yang telah saya bawakan sedikit dalam kuliah yang lalu tentang bagaimana manusia yang tersesat ni, apakah sebabnya? Yang pertama, al-i'rad anil kitab was sunnah. Pertama, memang dia tidak mahu mengikut Quran dengan juga sunnah, yang diikut fikiran orang tertentu. Dia bila kita sebut daripada Quran, daripada hadis, ni pandangan para ulama, ini dalam mazhab begini, bagi dia tidak boleh. Inilah mereka yang Allah sebut dalam surah Taha ayat 124. Pernah kita bincangkan surah Taha ni beberapa tahun lalu di IQ ini. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Ada manusia ni yang berpaling daripada ayat kami, maka inilah dia yang akan mengalami kehidupan yang sempit. Yang kedua, iaitu kesesatan yang datang daripada syaitan. Pernah juga kita bincangkan surah Al-A'raf beberapa tahun lalu. Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Qala fa bima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Wahai Tuhan, mereka yang kau telah menyesatkan aku akan duduk menghalang mereka daripada jalanmu yang benar. Aku akan datang daripada depan, belakang, kanan, kiri, dan kau akan mendapati mereka itu tidak bersyukur padamu. Lagi kesesatan yang berlaku ni dalam masyarakat kerana sebenarnya fasad al-usrah. Kerosakan ni adalah kerosakan yang mula daripada keluarga sebenarnya. Penyimpangan ataupun tersesatnya anak-anak muda pada hari ini, kalau kita lihat, adalah kerana keluarga sendiri yang tidak mengamalkan Islam. Kita semua tahu hadis yang pernah saya bawakan kepada tuan-tuan, iaitu ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Setelah kita bincang hadis ni dalam surah Al-Ankabut yang lalu. Setiap anak dilahirkan dengan fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi, iaitu ayah ibunya lah yang akan menyahudikannya ataupun menasranikannya ataupun memajusikannya. Sebagaimana binatang itu melahirkan anak, maka tidak akan kamu dapati padanya sebarang kecacatan. Kecacatan itu berlaku kerana selepas dia keluar daripada tubuh ibunya, barulah dipacakkan pada hidungnya ke ataupun ditindik telinganya, maka bermula kesesatan itu pada keluarganya, pada ayah ibunya. Lagi kita dapat lihat bahawa kesesatan manusia ni kena fasadul bi'ah. Juga dalam surah Al-A'raf yang lalu kita telah bincangkan, Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitanir rajim wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih walladhi khabutha la yakhruju illa nakida. Negara yang baik akan menghasilkan satu benih yang baik, tapi satu yang telah pun bersifat keji dan buruk, rosak, dia hanya akan keluarkan benih yang sedemikian juga. Lagi kesesatan manusia pada hari ini kerana al-qarinusu, ni kawan-kawan yang merosakkan. Kerana dalam hadis Nabi begitu jelas menyebutkan, hadis ini sahih dari Bukhari Muslim, innama mathalul jalisi salih wal jalisi su kahamil misk wa nafikhil kir. Perumpamaan kawan yang baik ni macam penjual wangian. Duduk dengan dia pun madai akan menyebabkan bau wangian itu kena pada anda. Tapi sebaliknya, duduk dengan kawan yang menjual arang, kalau zaman sekarang ni orang hisap rokok lah umpamanya, maka bau asap itu akan kena pada kamu. Kalau dulu mereka menjual kayu api, orang sekarang menghisap rokok sebagai contohnya, hisap vape ke apa ke. Lagi masalah yang keenam berlaku pada anak-anak muda pada ini dan juga orang tua sekalipun. Kesesatan yang berlaku ni kerana al-faragh. Faragh ni waktu yang tidak diisi dengan betul. Kan itu dalam hadis sahih dari Bukhari, Nabi menyatakan, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang menyebabkan manusia tertipu, iaitulah nikmat kesihatan dan nikmat waktu kosong yang tidak diisi dengan betul. Lagi masalah yang berlaku pada hari ini kerana tidak mengikut kebenaran, kerana al-ghina, fitnatul ghina, ni maknanya ujian kekayaan. Allah Taala menyatakan dalam surah An-Nahl ayat 112, a'udzubillahi minasyaitanir rajim wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'azaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi ma kanu yasna'un. Allah membawakan contoh satu tempat yang keadaannya aman, tenang, datang rezekinya bertumpu-tumpu dari berbagai-bagai sudut, lalu mereka kufur pada nikmat yang Allah berikan. Maka Allah telah merasakan untuk mereka kelaparan, ketakutan atas apa yang mereka lakukan. Jadi ini juga satu fitnah dalam kehidupan si Muslim bila menjadi kaya dan dia menjadi lupa kepada berbagai tanggungjawab yang patut dilaksanakan. Juga masalah yang berlaku dalam kehidupan ni kerana orang jadi sesat.
Ustaz? Kerana al-faqru, kefakiran juga adalah satu masalah dalam kehidupan. Sayyidina Umar ke Tuan Ali pernah berkata, kalaulah kefakiran itu seorang lelaki akan bunuh dia. Bagi menunjukkan bahayanya fitnah kefakiran ini, kemiskinan menyebabkan manusia boleh menjual agamanya. Pagi dia Islam, petang dia kafir. Petang dia Islam, pagi dia kafir. Yabi'u dinahu bi'aradid dunia. Dia sanggup untuk menjual agamanya demi untuk mendapat mungkin sesuap nasi, makanan untuknya. Ini juga akan mengakibatkan manusia enggan untuk mengikuti kebenaran dan bertaklid kepada kesalahan, kesilapan, perkara-perkara yang tentang dalam Quran yang Allah nyatakan di sini. Lagi masalah yang berlaku ni kerana al-jahlu. Al-jahlu ni itu kejahilan. Usaha untuk memberi pendidikan yang berteraskan kepada Quran, kepada hadis ini janganlah difungsikan, dilihat di masjid, di surau saja. Di sekolah pun guru punya tanggungjawab, di rumah pun ayah ibu untuk membacakan sirah orang-orang mulia. Tuan-tuan dimuliakan, kita sedang bincangkan tentang surah Luqman. Kalaulah seseorang kita mengkaji kisah para sahabat ni, tentu ramai yang boleh dijadikan rujukan. Saya teringat kisah seorang yang bernama Attab bin Usaid radhiyallahu anhu. Nabi pernah menyatakan, jika berpeluang aku naklah 4 orang ini dapat aku panggil dan jemput mereka masuk Islam. Inna bi Makkah arba'atu nafarin min Quraisyin arba'u bihim an syirki wa arghabu lahu fil islami, Attab bin Usaid wa Jubair bin Mut'im wa Hakim bin Hizam wa Suhail bin Amr. Sungguhnya kat Mekah, kata Nabi, ada 4 orang, mereka ni bebas daripada syirik. Aku suka kalau mereka masuk Islam. Mereka itu Attab bin Usaid yang saya nak cerita kepada tuan-tuan pada kali ini, Jubair bin Mut'im, Hakim bin Hizam dan Suhail bin Amr. Kita menceritakan tentang surah Luqman. Dia adalah pendidikan untuk orang muda, untuk anak-anak, untuk kita bimbing. Attab bin Usaid ni akhirnya masuk Islam ketika pembukaan kota Mekah. Dan dengan firasat Nabi yang tepat itu, dengan wahyu daripada Allah SWT, Nabi telah mengambilnya untuk menjadi pemimpin di Mekah. Selepas Nabi pulang ke Madinah, kena ditadbirlah. Kita tahu dekat Habasyah ada seorang raja yang Nabi kekalkan, namanya Najasyi. Kemudian di Yaman ada seorang yang masuk Islam dari kalangan Parsi, namanya Badhan. Di Mekah ada yang baru masuk Islam macam Abu Sufyan, ada Ikrimah bin Abi Jahal, ada Suhail bin Amr, ada Safwan bin Umayyah. Mereka masuk Islam. Tapi kenapa Nabi ambil seorang muda yang bernama Attab bin Usaid, yang dikatakan umurnya pada ketika itu belum 20 tahun, ada mengatakan 18 tahun umurnya, menjadi ketua dan di bawah pimpinannya di Mekah. Nabi meninggalkan Mekah, Nabi pulang ke Madinah. Ini ada sahabat-sahabat yang lebih senior daripadanya, seperti yang dinyatakan tadi, Abu Sufyan yang memang terkenal dengan kepimpinannya sebelum Islam lagi, Ikrimah bin Abi Jahal, bapa dia punya peranan besar daripada Bani Makhzumi ni. Tapi Nabi SAW telah milih Attab bin Usaid. Apa yang ada pada Attab bin Usaid ini, tuan, sehingga terpilih untuk menjadi pemimpin besar dalam negara Mekah yang punya cabaran tersendiri itu. Jadi saya sengaja bawakan kepada tuan-tuan kesedaran ni, sebab kita bimbang anak-anak muda yang ada pada ini, kerana usaha yang tidak bersungguh-sungguh oleh pihak ibu ayah, oleh sekolah ke, oleh kawasan sekeliling ke, penduduk setempat ke, masjid ke, menyebabkan bahawa kejahilan ini menjadi mendarah daging dalam diri anak-anak muda. Maka mereka tidak mempunyai satu jiwa yang berwawasan, yang berkepimpinan. Lagi kalau kita lihat antara masalah yang berlaku dalam masyarakat pada ini untuk anak-anak muda terutamanya, iaitu bahaya mukhadirat. Mukhadirat ni berarti dadah. Tuan-tuan hati dan dikasih sekalian, dalam kehidupan pada ini yang banyak berasaskan pada kebendaan, dipertuntunkan kepada orang kemewahan, maka pihak-pihak yang tentu mengambil kesempatan menangguk di air keruh untuk mencari wang, untuk menjadi kaya. Tamak fi amwalin nas. Dan inilah yang mengakibatkan, seperti disebut di sini tuan, bahawa cabaran-cabaran untuk manusia menghadapi ketika mereka mengalami apa yang dipanggil sebagai taklid buta ni, mengikut tanpa berfikir. Maka inilah perkara tanggungjawab untuk kita berikan kesedaran kepada setiap umat Islam bahawa yang dimaksudkan oleh Allah SWT ini, sentuhan ini untuk kerja-kerja dakwah dan untuk kita pastikan anak-anak kita berada di atas landasan yang betul. InsyaAllah dalam kuliah akan datang saya akan bawakan lanjutan ayat berikutnya, dan kita akan masuk kepada ayat ke-22 yang mana Allah memberikan jaminan kepada mereka yang selamat ini, iaitu mereka yang mengikhlaskan diri dalam ibadah kepada Allah SWT, yang bersifat dengan sekali lagi sifat ihsan yang telah kita sentuh sebelum ini, dan mereka ini istimsak bil urwatil wuthqa. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wa barakallahu fikum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.